Jom tengok sistem safety yang canggih yang ada pada Ni dia Activa AV. So dalam Activa AV ni dia ada function RCTA. Nak tahu sensor dekat mana ni? Satu kat sini kat penjuru bumper belakang, dengan kat sini kiri kanan. Apa itu RCTA? RCTA ni kalau kita reverse, biasa kita tengok reverse camera je. Kiri kanan tu jalan ni kita tak tahu kereta, tapi dengan adanya function RCTA ni dia boleh tahu, tunjuk sikit jalan ni, konon-konon jalan lah. Kalau kereta dari sini kita reverse pun dia bunyi. So itu dia function dia apa? Rear cross traffic alert. Nak tahu macam mana nak setting dia? Jom masuk dalam. RCTA ni dia boleh on off tau. So saya tunjukkan macam mana nak on dia function RCTA ni. Masuk dalam. Okey. Ni dia dalam Activa AV. So dekat steering sebelah kiri ni nampak dia function ni. Tolak ke kiri ke kanan ni. Dan antara dua lah. Sampai dia keluar. Tuh. Setting. Okey. Kita scroll ke bawah. Pergi dekat vehicle setting. Tu nampak vehicle setting. Klik enter. Tu front camera, BSM dan RCTA. Dia datang sekali function ni. Kita klik enter. Tu nampak BSM dah on, RCTA dah on. So kalau kita situ dia off. Dekat indicator pun dia tulis off. Tu function tadi tak ada lah. Ni pun sama, BSM off, dua-dua off. So kita on kan dua-dua. Okay. So saya cover hari ni untuk RCTA saja, Rear Cross Traffic Alert. BSM orang lain cover, tapi dia datang kembar, function ni datang sekali. Okay, itu saja.